Okay guys, so dah lama dah mengidam nak beli benda ni, Chigi X1. Akhirnya dapat kat beli. Sebab aku selalu tengok video YouTube kan, orang asyik pakai Chigi ni kan, overseas lah, Malaysia pun ada juga YouTuber Malaysia pakai. So aku pun nak beli lah. Sebab ni aku beli yang paling murahnya, Chigi X1. Dari satu lagi IO Firelight. IO Firelight tu mahal lah, dekat 2000 lebih. Ni Chigi X1 ni harga dalam 1500 retail. Tapi ni aku dapat diskaun sikit. Aku pakai Shopee punya diskaun. So aku beli kat Shopee. Kita buka tengok apa dah. Ni semua dia punya instruction semua dekat ni. Ni dia macam dashcam lah. Dashcam dengan Android. Kau punya apa? Android, Apple CarPlay, Android Auto. Benda tu. So tengok device dia. Sebab ni aku dah buka tadi. Aku dah buka, aku dah install taper glass. So tengok cara buka dia dengan taper glass. Ni rupa dia. Tengok, memang nice. Aku suka design Chigi. Ada simple lah, clean. Tak ada apa. So nanti kita cabut tu sebab dia ada bracket dia sendiri. Ni dia jual set bracket dia. Aku dah buka kat, aku dah check ni size semua. Memang boleh masuk dekat stand mount tu. So ni lah bracket dia. Dia akan ganti ball mount kat belakang ni. Akan ada ball mount ni. Kita gantikan ni. So dekat kat tu. So sekarang ni kita kena cabut fairing dulu. Bahagian fairing yang aku kena cabut tu lah dekat sini. Ada satu skru kat sini. Satu skru kat sini. Sini. Sebelah ni pun ada kat lah. Sini pun sama. Ni kita cabut airbox. Cover untuk airbox ni. Sebab nanti wayar tu kita akan lalu daripada sini. Depan ni. Aku try cuba nak masuk daripada dalam tengah laluan ni. Masuk sini. Terus ke bawah seat lah. Sebab bateri bawah seat. Yang kita cabut semua dulu. Oh satu lagi. Ni model lama tu. So aku dah tak pakai. So dia macam ni kat lah. Dia punya clamp mount lah. Yang Chigi tu. Dia selalu letak kat itu. Ni aku dah tak pakai lah. Okay guys, so ni aku dah siap pasang dah. Kau tengok Chigi ya. Aku wrap wire macam ni. Dari belakang ni kita pusing sini, masuk kat dalam apa lock key ni. Kita lock kabel tie kat situ. So ni kabel untuk kamera depan. Ni kamera belakang dengan power. So aku sedik kat sini. Lalu daripada tepi tank ni, kita lalu tepi ni. Lepas tu kau buka cover ni, just longgarkan je. Nanti kau boleh selit lalu tepi ni, dia lalu tepi ni sampai kat belakang ni. Okay, ni belakang dia. Dah sampai sini, nanti kita sambung lah wire ni. Wire kat sini, kamera letak kat belakang echo. Yang depan ni, kita tengok ni. Cara aku kabel tie kat tepi, sekejap, tak nampak. Okay, cara dah kabel tie kat tepi ni. Kabel tie, kau boleh nampak sangat itu. Kabel tie bagi dia masuk kat situ. Okay, bila kat sini, so dia, aku mount kamera aku kat sini. Okay, mount kamera aku kat sini. So bila aku letak ni, kamera aku duduk sini lah. So dia macam ni, hadap ke depan. So bila dah hadap ke depan macam ni, cuna sikit. Sebab aku tak nak letak kat sini. Sebab apa aku tak letak kat ni? Sebab ni echo ni, bila dia full drop dia, drop dia banyak ni tau. Dia akan suspension akan turun banyak ni. So kalau banyak ni, kira aku dah habis pakai lah. So kamera tak letak bawah ni. So aku letak tepi. Sebab selalu orang langgar bumper pun, kalau kau langgar bumper, kau tayar apa, steering selalu straight lah kan, bukan sengit. Kalau dia tak sengit tu okey lah, kira dia takkan belaga kat tu. So ni kira cun lah. Dia just drop kat tu. So bila full drop ni, dia naik sini, dia takkan langgar kamera kat tepi ni lah. Sebab tu aku letak kat tepi. Okay, tu bahagian situ je lah. So sekarang ni aku nak pergi pasang wiring kat belakang lah, dengan kamera belakang sekali. Tak wiring aku. Aku tak salah, negatif kat sini, positif kat sini. Wire kuning ni kau sambung dekat key on switch. So aku pakai lampu number plate. So senang lah. Dah sambung je. Nanti kau on switch, terus dia dapat screen. Ok, ni bahagian kamera belakang aku dah install. So aku charge 3M kat itu. Aku lekat duit tip tu. So macam ni lah bracket dia. Aku align kat sini. So kamera ni just straight tembak ke belakang lah. So dia terus direct belakang. Contoh kalau kau ada mud guard lagi, korang boleh letak kat atas mud guard tu. Mud guard tu nanti kan kau boleh lalulah kabel tu, laluan ni boleh
Tu kau selip masuk mana-mana bahagian bawah dia ke. Tapi ni aku lalu kat sini lah. Kat sini betul aku tebuk dekat cover dia. Sebab cover wiring lalu kat bawah ni. So kita lalu kat itu, masuk ke dalam. So sambung terus dari sini lah. Ni untuk bahagian kamera belakang. Okay, jom kita start. Tengok cara rupa dia. So start. Okay, ni rupa dia. Dia punya startup, dia punya boot dia. Okay, so ni ada punya startup boot dia, rupa dia. Kat sini ada PSI, ni TPMS aku dah install. Tu aku install kemudian lah, sebab ni aku dah pakai lama dah sebenarnya. So ni sekarang kita nak tengok macam mana rupa dia. So ni bila startup dia, bila kau start terus dia akan auto connect kat phone lah kalau kau dah set up. Tapi ni aku tengok dulu bahagian lain dulu. Tengok kamera. Okay, ni kamera belakang. So kalau nak pergi kamera depan, kau just tap kat sini boleh. Tap kat sini. Ni kamera depan, kau switch balik lah kamera belakang. Kamera depan. So dia check kau punya speed lah, ikut GPS. Ni altitude, ni masa dengan apa? Masa dengan jam lah. Tu dia. So kau pergi back balik. Kau boleh back macam tu, ataupun kalau kau nak back, ada satu lagi dia punya back, kau just swipe atas, dia pergi back lah. Macam kat phone korang, kau swipe untuk pergi home kan. So ni dia punya stat ni dia punya stat untuk tu lah, speed korang. Lepas tu ni kalau kau ada yang OBD tu dia boleh detect, tapi motor ni tak ada. Aku tak beli yang OBD tu, so dia tak ada detect tu. So ni ada battery voltage, tapi ni ada TPMS, temperature dia, nampak ada temperature dengan tu. So tu je untuk bahagian setting kat sini. Setting dia macam biasalah, storage, download semua, kau nak software update semua kat sini lah. Okay, so ni rupa dia pada dah connect kat auto. So kau tengok ni map, kau boleh masuk dalam ni. Kau boleh tengok dia punya navigation lah, kau nak ke mana kan. Okay, so ni rupa map dia. Sekarang kita tengok kat sini app dia. Ni music, macam biasa kau boleh play music. Kau boleh tekan ni untuk split screen mode. Ni app pun semua app ni ada. Kau boleh buka Waze kat sini. Buka Waze. Kalau kau suka guna Waze, kau buka lah Waze. Macam aku suka guna apa, Google Map. So buka Google Map je. Aku lebih prefer pakai Google Map. So ni app tu lah. Yang best pasal Waze ada tunjuk speed korang. Dia ada warning ada roadblock ke apa kan. Macam Google Map tak ada. Google Map just traffic jam semua je kan. Google Map ni nampak tak? Google Map lah. Google Map. So ni lah mostly app dia yang kau boleh pakai. So kita tengok dia punya, bila kau off dia akan tunjuk kau punya range berapa kau nak jalan. Sebab dia ni bank light ni tu. So dia off dia kan tunjuk berapa banyak kau jalan semua, speed kau jalan. Baru dia off lah. Kau nak skip kau boleh tekan pun, nanti dia terus off. So tu je lah dia punya app dia. Aku rasa Cigi ni memang cun lah pakai. Memang pakai hari memang dia bagi aku rasa best lah. Sebab semua map semua kat sini. So tak payah nak buka pula, buka ni. Phone korang pun tak ada panas kan. Tak panas kena matahari. So dia cun lah. Lepas tu touch dia ni, bila kena hujan dia tak menggila lah. Dia tak ada touch tiba-tiba macam ghost touch ni, tak ada. Ni rupa kamera dia kat dalam ni. So kita tengok kat sini. Kita touch kat ni, kau boleh tengok footage korang ada kat ni. Dia akan stop recording, lepas tu dia akan tengok footage korang lah yang hari lepas ni. Macam korang di sini ada footage tadi aku tengah bawa motor di sini kan. Dia akan tengok macam mana rupa dia exit tadi. Ni ada beberapa footage, kau tengok footage dia macam mana. Dia tunjuk speed kat bawah, dia simpan dengan GPS ni tu. Tengok kau punya location semua kat mana kan. So kita senang lah untuk korang nak claim insurans apa kan. Tu kalau macam kau jenis macam aku kan, tak pakai side mirror, buat side mirror tak pakai. So ni kira cun, sebab bila side mirror tak pakai, ni jadi kamera reverse kau. Kau boleh jadi sebagai reverse kamera lah, senang. Tak payah nak tolong-tolong belakang, memang dah kamera belakang. So kalau tak ada kamera belakang lah. Tangan nanti kamera nampak. Memang cun lah. Rasa tu saja video aku hari ni.